Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizafil, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presin 92. Hari ini saya ingin berkongsikan sebuah buku bertajuk Nabi Ayub AS dengan Ujian Iblis. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Az-Zahar dan mempunyai 16 buku surat. Nabi Ayub AS sangat rajin dan ikhlas beribadat sehingga dipuji oleh malaikat. Iblis pun tidak setuju dengan pujian malaikat. Iblis pun menemui Allah SWT dan memberitahu yang Nabi Ayub AS tidak ikhlas beribadat dan baginda beribadat hanya untuk dapatkan kekayaan semata-mata sahaja. Iblis pun merosakkan kebun dan haiwan ternakan Nabi Ayub AS. Nabi Ayub AS pun jatuh miskin, tetapi baginda tetap beriman kepada Allah SWT. Iblis pun marah kepada Nabi Ayub AS. Iblis pun merosakkan keluarga Nabi Ayub AS pula. Mahligai anak-anak baginda diruntuhkan dan mereka terbunuh. Iblis pun menyeksakan Nabi Ayub AS lagi. Nabi Ayub AS mengalami kulit yang teruk. Nabi Ayub AS dan isterinya Rahmah terpaksa meninggalkan kampungnya kerana kulitnya yang teruk. Nabi Ayub AS dan isterinya Rahmah tinggal di rumah yang kosong, di tempat yang terpencil. Allah SWT berfirman, "Hai Nabi Ayub AS, hentakkan kaki kamu ke tanah dan minumlah air itu dan mandilah guna air itu supaya kulit kamu sembuh." Nabi Ayub AS pun membuat kata-kata Allah SWT dan tak lama lagi Nabi Ayub AS pun sembuh. Nabi Ayub AS pun bekerja keras untuk membuka kabun dan haiwan ternakan Nabi semula. Nabi Ayub AS pun dan isterinya boleh pulang ke kampungnya semula. Baginda beribadat bukan kerana kekayaan semata-mata. Sekian, terima kasih.